Dalam hidup ini, kita seringkali merasakan adanya kebetulan. Kita buat pilihan, kita melangkah, dan tiba-tiba kita berada di suatu tempat yang tak pernah kita sangka. Kisah Ruth bermula begitu. Seorang janda muda yang baru kehilangan suami mengikuti ibu mertuanya, Naomi, ke tanah asing Bethlehem. Mereka miskin, tiada harapan, dan Ruth terpaksa keluar mencari makanan di ladang orang. Alkitab dalam Rut 2:3 berkata, maka sampailah ia ke ladang itu, yang kebetulan milik Boaz. Kebetulan, nampaknya ya, tapi bagi Tuhan, tiada istilah kebetulan dalam kamusnya. Setiap langkah, setiap pilihan yang kita buat, meskipun terasa rawak, sebenarnya adalah sebahagian daripada rencananya yang sempurna. Ladang Boaz itu bukan semata-mata ladang gandum, ia adalah ladang rahmat Tuhan yang sedang menanti. Melalui kisah Ruth, kita belajar bahawa Tuhan itu baik. Dia melihat setiap keperluan kita, dan Dia menyediakan jalan meskipun kita tidak sedar. Rahmat-Nya sentiasa mendahului kita. Mungkin hari ini, anda juga sedang melalui kebetulan dalam hidup. Percayalah, itu mungkin adalah jemputan Tuhan ke ladang rahmat-Nya, tempat di mana kasih-Nya melimpah ruah dan harapan baru menanti. Setiap kebetulan adalah bukti kasih-Nya yang tidak berkesudahan.